Pada 18/11/2025 yang lalu, aku belajar tentang 5 cara settle desire untuk redha dan tenang. Cara pertama, latih diri terima apa yang telah berlaku tanpa tanya kenapa aku. Tukar kepada apa yang Allah nak aku belajar. Kedua, jangan simpan beban dalam dada lebih 24 jam. Tulis, luah atau menangis sekejap. Beban yang dipendam lama racun halus yang perlahan-lahan matikan ketenangan kita. Jadi jangan simpan beban tu. Yang kedua, bina ritual tenang harian. Contoh, buat deep breathing, nafas 5 minit, 2 minit istighfar, 1 minit syukur. Kecil tapi cukup untuk reset energi dan settle kekusutan yang kau tak nampak. Yang ketiga, maafkan orang yang tak minta maaf. Bukan untuk mereka ni, tapi untuk kau. Bila kau lepaskan, rezeki mula masuk semula ikut pintu yang dulu kau sendiri tutup. Yang kelima, belajar lepaskan apa yang bukan milik kau. Tak semua benda kau perlu kejar. Ada benda makin kau kejar, makin ia lari. Tapi bila kau reda, dia datang sendiri. Kadang rezeki Allah bukan lambat. Kita yang terlalu sibuk pegang benda yang patut dilepaskan. Bila hati reda, hidup jadi lapang. Dan dalam lapang itu, rezeki selalu memilih untuk datang. Ni adalah ringkasan balik daripada 5 cara tadi, iaitu 1 tu latih diri untuk terima. Jadi cubalah belajar untuk tukar cara berfikir. Apa yang aku dapat belajar? Apa hikmah aku dapat dari semua ni? Yang kedua, belajar rilis apa ada dalam jiwa. Buat morning page, MP morning page, tukar berulang-ulang kali, luahkan sebanyak mungkin. Nak suruh doa malam-malam, tak pandai kan, jadi tulis atas kertas. Lepas tu tu adalah paling senang lah, selagi ada benda dalam hati tu kan. Yang best tu tak boleh jadi kalau boleh tu kalau tak ada benda yang tak boleh lepas tu boleh dia cakap boleh lepaskan. How to lepaskan? Maksudnya kat sini kita perlu buat morning page sebaik-baiknya. Awal pagi lepas kita bangun tu buat morning page. Kalau ada masa, takat 1 ke 2 minit kan. Jadi kita kena luahkan. Ada setengah kita pendam, tapi kita tak tahu jumpa siapa. Mungkin ada orang dia boleh jumpa kaunseling ke, sekretariat kan. Tapi cara-cara yang paling mudah untuk diri sendiri buat, pagi-pagi buat morning page. Kalau tak dapat pagi pun, tengah hari ke malam ke, buat morning page. So morning page ni ada dibagi, tahu ke tak, ada 3 layer. First tu buat I hate. Saya tak suka, saya benci, saya melihat, saya tak suka. Dah habis tu buatlah sampai daripada 30 hari ke 1 hari ke, mungkin tak lepas. Jadi ada lagi benda yang kita dendam. Jadi I hate ni buatlah sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, selama mana yang kita boleh kan. 3 minggu ke 1 hari kan. Buat morning page, mula tulis, lepas tu koyak, buang. Tak perlu baca balik, tak perlu ingat pun, tak perlu analisis pun. Berikutnya, layer kedua dah tak ada, dah habis dah kita ni. Kita buat I like. Lepas tu I create. Buatlah. Yang ketiga, bina ritual tenang kan, harian. Yang ketiga tadi. So tenang ni macam mana? Macam-macam lah kita nak. Tenang, bahagia, happy. Okay. Jadi